Ulama sebut satu amalan yang disebut sebagai tahlil, yang bila dibaca setiap kali lepas daripada setiap solat fardu 5 waktu, maka dia menyamai dengan kita membaca 76,000 kali tahlil. Kita nak tahlil tuan-tuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 76,000 kali. Tuan-tuan hitunglah berapa masa kita nak kena ambil, habiskan 76,000 contohnya. Tetapi sekadar kata ulama kita dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, maka itu seolah-olah kita membaca sebanyak 76,000 kali tahlil. Tapi diamalkan sebanyak 3 kali setiap kali solat fardu 5 waktu. Biasa kita dengar ni tuan-tuan, bacaan ni biasa kita dengar, jadi nak hafal pun mudah. Maka disebutkan dalam kitab-kitab ulama, barang siapa yang mengamalkan tahlilnya tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, sebanyak 3 kali setiap kali selepas solat fardu, menyamai dia membaca sebanyak 76,000 kali tahlil. Mana tahlil? Iaitu la ilaha illallah. Itu yang digandakan bacaan ataupun amalan yang menggandakan pahala. Sedikit, mudah, ringkas, pendek, tapi pahalanya berganda, tapi pahalanya besar.